Hari ini saya ada baca satu post di Facebook daripada akaun Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah mengaitkan siasatan SPRM kepada beliau dan juga keluarga beliau. Beliau mengaitkan bahawa siasatan SPRM sengaja dibuat supaya boleh melambatkan kes saman beliau terhadap PMX. Saya nak komen lah tulisan di akaun Facebook Tun Dr. Mahathir tu. Yang pertama, SPRM bekerja ni bukan di bawah telunjuk ataupun arahan daripada PMX. Kamu siasat itu, kamu siasat orang ni, kamu siasat kes tu, tak ada. PMX bagi kuasa penuh, yang mana SPRM kalau rasa ada kes yang perlu disiasat, dia akan siasat. Itu yang pertama. Yang kedua, nama Tun dan nama keluarga Tun sendiri memang dah keluar pun dalam Panama Papers, Pandora Papers. Tengok ni berita daripada surat khabar antarabangsa. So apabila keluar laporan daripada surat khabar antarabangsa, maka SPRM perlu siasat. Tak kiralah harta tu di luar negara, harta tu di dalam negara. Dan Tun Mahathir juga bagi tahu yang dia tak tahu yang dia ada harta di luar negara. Isu dia Tun bukan tahu ataupun tak tahu. Isu dia adalah sama ada isytihar ataupun tidak isytihar harta itu. Dan kalau isytihar, kena tunjuk di mana sumbernya, dari mana sumber harta itu diperolehi. Sekarang ni SPRM nak siasat harta yang tidak diisytihar, seperti mana yang berlaku kepada Tun Dain Zainuddin sebelum ni. Harta yang tak diisytihar telah dirampas oleh SPRM. Tun Mahathir kalau tak bersalah, tak perlu takut pun. Relax-relax je, tak perlu takut. Dan kes saman Tun terhadap Anwar Ibrahim tu berjalan macam biasa je. Bulan 10 ni dah masuk mahkamah. Dan tak perlu bagi alasan bahawa siasatan tu untuk melambatkan kes Tun saman Anwar di mahkamah tu. Di zaman Madani ni Tun, SPRM adalah sebuah institusi yang bebas dan berintegriti, tak duduk di bawah telunjuk politik. Dan yang terakhir Tun, rakyat daripada dulu lagi, dah berpuluh tahun sejak Tun memerintah dulu, rakyat sangat nak tahu tentang kebenaran tuduhan-tuduhan yang dibuat terhadap Tun dan anak-anak Tun. Jadi biarkan SPRM menyiasat supaya kebenaran dapat diketahui. Saya doakan Tun sentiasa sihat dan panjang umur. Assalamualaikum.